Ada 5 manfaat emas yang kita boleh dapat selepas kita mula menyimpan emas. Yang pertama, elak kebocoran wang. Duit simpanan akan bertahan lebih lama bila ditukar kepada emas. Nafsu berbelanja akan berkurangan. Sebaliknya, ianya akan menyuburkan semangat untuk mengumpul harta. Yang kedua, selamat dari inflasi. Emas tahan inflasi. Tak perlu risau tentang kenaikan harga barang dalam jangka panjang. Fakta yang tidak dapat diubah, yang 1 dinar masih mampu beli seekor kambing sejak 1400 tahun dahulu hingga sekarang. Ianya berbeza kalau kita simpan duit kertas. Yang ketiga, selamat dari bencana kewangan. Simpanan emas tak akan terjejas bila berlaku bencana kewangan. Apa pun yang berlaku kepada ekonomi dan politik negara, kuasa beli emas tetap bertahan sebab nilai sebenar emas itu ialah pada berat dan ketulinannya, bukan seperti mana duit kertas. Yang keempat, untung bila digunakan. Simpan emas ni duit tak beku sebab emas tu ada di tangan kita. Kalau perlukan duit untuk rolling, kita boleh pajak sahaja emas itu untuk dapatkan pinjaman bercagar seperti pinjaman arahan. Yang kelima, untung berganda bila diniagakan. Sesiapa yang berniaga emas di samping menyimpan emas, kekayaan akan lebih cepat berkembang. Daripada duit kita beku dalam ASB dan tabung haji, lebih baik beli emas dan terus jadi dealer dan jana pendapatan dengan membantu orang lain menyimpan emas. Nak mulakan simpanan emas pertama anda, rujuk pin video untuk cara bermula. Saya bantu anda sebaiknya.